Tu tempat yang kalau saya nak hendak daripada atas tu untuk orang yang nak ngakak. Hai, selamat datang. Saya Ayu. Saya Daniel. Apa ni? Okay. Hari ni kita bukan nak bernasyid, kita nak buat house tour. Kita berada di Presin 10 Putrajaya. Heart of Putrajaya. Yes. Di belakang kami ni adalah sejenis Banglo bungalow and lot at the end of the cul-de-sac road. Yes. The land size of this house, land area untuk rumah ni adalah 11,183 square feet. Besar. Memang sangat besar. It's a bungalow lot kan? And lot lah tu. Betul. So build up lebih kurang berapa? 4,068 square feet. Betul. Approximately lah. Yeah. So rumah ni kalau daripada luar ni kita nampak fasad dia macam modern style punya bungalow lah. Dia macam gini. Rumah ni berstatus freehold tau. Yelah Putrajaya kan. So freehold open title kepada semua Malaysian lah, basically boleh beli rumah di Putrajaya ini. Yes. Saya Okay. perasan kat sini semua tak ada pagar. Kenapa ya? Sebab di Putrajaya walaupun dia individual title, freehold dan sebagainya, tapi segala renovation especially kalau nak tambah pagar di luar rumah ni kena dapatkan approval daripada pihak majlis. Sebab dia consider macam terkawal lah. Kita nak maintain supaya tak adalah serabut sangat kawasan perumahan di Putrajaya ini. Betul. Faham. So masuk ke driveway ni boleh muat 1, 2, 3, 4 kereta pun boleh. Okay, kalau tak cukup boleh parking depan ni pun boleh juga kalau ada tetamu. Ini adalah cul-de-sac tu. Better privacy lah for you sebab random passenger tu tak ada lalu lah. Dia orang buat pusingan balik. So sini is part and parcel of the house, tanah ni. So agak spacious juga dekat sini. Kalau nak buat majlis, boleh letak kemah. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kot, 4, 5 kemah boleh muat ni. Tanah dia sampai mana? Tanah dia sampai sana. Pokok kelapa. Underneath pokok Oh, nak kelapa. nyanyi. Apa lirik dia? Sambung. Di Nah, komen. nak pintu. Underneath pokok kelapa, I will wait for you. Ada. Tu. Oh, dah tutup pintu. Betul lah. Nak pintu. Tak ingat. Kita tengok ada pokok-pokok dekat sebelah kereta ni. Dia very calm, very breeze. Very green. Saya sangat suka green sebab saya dulu sekolah sukan. Masa sekolah saya rumah sukan warna hijau. Saja nak beritahu walaupun tak ada siapa nak tahu. So ada walkway in between, kira macam porch area dan juga nak masuk ke entrance rumah. Sini pun ada patio area lah lebih kurang kan. Walking path lah kat sini. And then Assalamualaikum. Kesalam. Selamat datang. Awak tuan rumah ke? Saya teringin nak duduk rumah ni sebenarnya. Saya pun teringin nak jadi tuan rumah, tapi saya beri peluang untuk penonton semua siapa yang tengok video ni untuk menjadi tuan rumah. Yeah. Rumah yang sangat cantik ini. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita berada di entrance ataupun kita panggil foyer of the house lah. So yang ini mana kita letak shoe cabinet, tempat duduk nak pakai kasut. Dan kita ada belah sini tempat dia mempamerkan semua yang cantik-cantik, decoration. Masuk je daripada main entrance, kita akan nampak dining area. Ni macam center lah. Betul. The dining table, lepas tu sini dia muat 6, 8. Besar lagi pun boleh jugalah. Sebab this is a very big house. Yes. And basically rumah ni dia terbahagi kepada macam 2 section lah. Kita ke belah kiri rumah dulu atau kanan saya lah. So this is the living area, a grand spacious high ceiling living area. So bila masuk ni confirm rasa macam wah menarik duduk kat sini. Dia dikelilingi oleh glass door for natural ventilation and natural lighting, and this is macam open concept sikit lah. So sini pun barang tak banyak, so kita memang rasa keluasan rumah tu. Okay, and then dia ada sliding door yang menghala ke arah swimming pool dia tadi lah. So bila tadi masuk macam modern, sekarang kita sampai ke Bali. Bali sikit. Boleh lah, it's a
A bit lah A sebab bit ada lah, curtain-curtain ni. vibe dia tu sikit. Jangan pakai sebut-sebut Bali. Dia vibe. Saya tak kata kita berada di Bali. Bangkang dengan netizen. Tak apalah, kita tak boleh nak halang apa netizen kata. Boleh komen lah anda rasa ni macam design daripada mana. Dalam juga tau. So kedalaman dia berapa ya? Tak apa, One nanti lah, kita- 1 meter lah. 4 feet. 4 feet lebih kurang 1.2 kan. 1.2 meter. It's a leisure punya pool lah, bukan Olympic punya swimming pool or lap pool. Tapi penat juga ni 10 kali. Kalau 10 kali mesti penat lah. So dekat belakang cameraman sana, okay, cameraman pusing ke belakang sana ada apa panggil tu? Kita panggil gazebo. So jom kita tengok master bedroom. Nak masuk dari dalam ke dari luar? Jom kita masuk daripada sini. Luar je lah. Lepas tu kita keluar ke dalam. Ada faham? This is the master bedroom. Big, spacious, again modern punya design with pool view tadi. So memang sangat best lah. Masuk pula. Bangun pagi, pandang ke kanan, terus nampak pool. Tadi Ayu dah buat lawak dah. Kalau Abang pergi kerja, terjun pool, siap dekat gazebo tu. Lepas tu terus pergi kerja. Master bedroom. Lepas tu kita ada swimming pool. Lepas tu ini adalah jalan cul-de-sac. Parking sini. Kalau lambat pergi kerja, terjun swimming pool, kita terus pergi kerja. Mau laju tak? So the master bathroom come with a bathtub for you to shower ataupun bertenang kalau nak private punya session instead of the swimming pool kan. So ini ada satu sink kat sini tapi there are space for two basin lah basically. So boleh letak his and her lah. So tadi kita dah masuk daripada keluar ke dalam, sekarang kita nak keluar ke dalam rumah. So yang ni ialah Sangat pintu. special. Masuk ke dalam. Masuk daripada luar ke dalam. Lepas tu kita Keluar daripada bilik ke dalam rumah. Anda faham? What? Bro, what are you talking about, man? And then Dan belah sebelah kiri. kanan rumah. Silap. Kanan rumah, kiri kami. Kita ada family area, tempat tengok TV, entertainment, tempat anak-anak dia main. Kita ada tempat makan breakfast. So ni yang simple punya makan, tak nak beramai-ramai sangat. Sini kita ada juga dry kitchen and belakang ni juga ada bilik. So this is the kitchen area. So sampai ke dapur anda akan nampak this island dekat sini. Kita macam ada Tak boleh. underground tapi sebenarnya tak ada saja. So this is the kitchen island, a grand island dekat sini. Dry kitchen. Sini dry kitchen untuk Blok buat pula. coffee, untuk letak your water filter. Ada oven. So boleh Built-in lah. baking kat sini. Oh, cantik. So yang ini ialah Idaman saya. power track yang kita panggil kan. So power track. And then yang ni, bandar ni pun idaman saya. Kenalah dengan konsep dia apa? Farmhouse. Modern farmhouse. Yep. So ini dry kitchen dan ini pula dia punya white kitchen. So white kitchen konsep dia lebih kepada modern sikit. Tapi farm juga. Inilah dia punya laundry area. So laundry area dan ini satu bilik special, maid's room. Senanglah maids nak buat dia punya kerja-kerja basuh-basuh. Ni ada sampah dan belakang ni ada lagi tau. Tak tahu kan? Belakang ni ada lagi tanah. Around 10 feet ataupun lebih. 15. Kita ada kebun. So ni untuk dia bercucuk tanam apa-apa yang untuk masak senang lah. Ada daun pandan kat situ. Besar. Daripada hujung sampai ke hujung. Ni boleh pergi pool balik kan? Betul. Lepas tu itu jalan yang tepi lah, walkway yang tadi kita jalan-jalan tu. Naik sepatu rodaku. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. So yang ni ialah area towards the other bedroom dekat bawah ni. So basically bawah ni ada 2 bilik tidur plus 1 maid's room lah kat belakang tu. Okay, and then dekat sini ada juga another bathroom. So tadi ialah powder room, yang ni ialah bilik kedua di bawah ni. And this also come with an ensuite bathroom. Juga ada ruang untuk wardrobe, dressing area kat sini lah. The size boleh muat sebenarnya, king size pun boleh juga. Tapi sebab this is a guest, mostly will be a guest room ataupun parents room ke apa. So kita tak queen size. Ada tingkap. So natural ventilation and lighting coming into the
bedroom. Okay, kita dah tengok bilik kat bawah, dah tengok dapur semua. Kita naik atas pula. Ting, 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 ting. Kat atas ni, kita ada chandelier yang cantik dekat tangga, of course. Tangga dia unik kak. Dia, tema dia modern sikit. So tangga, and then kita ada walkway untuk pergi ke bilik. So yang ni tangga betul lah, bukan imaginary tangga. So bila sampai dekat atas ni, lebih kurang sama konsep macam kat bawah. Dia split into two parts. Okay. Di belah kiri ada satu bilik tidur dan di belah kanan saya ada lagi 2 bilik tidur. Jom kita ke Ayu dulu. Okay, ni adalah bilik pertama. So bilik ni luas. Kita ada satu bilik air. Bilik ni besar. Terkejut. First time naik. So bilik ni memang besar. Jangan tak tahu nak cakap apa. Besar sangat. Banding dengan sebelah tu. Yes. And then kita ada balcony. Lah. So kalau ada anak rasa bahaya, bolehlah letak rail apa namanya tu? Pagar lah sini. So boleh jumpalah orang sebelah. Ni boleh cak dengan tetamu. Betul. Boleh nampak. Kalau nak intai apa tetamu buat kat bawah tu, Nak tengok kan? boleh dah pergi Saya sana. dapat idea. Ya Allah. Saya dapat idea. Masa tunang. Masa tunang. Kalau yang perempuan-perempuan kan tak boleh turun bawah-bawah. Tengoklah kat sini. Okey, jom. Saya dah bertunang sekali cukup betul. Saya dah juga. Aduh. Menarik. Okey, kita ada ensuite bathroom. So jom kita tengok toilet dia. Cantik. Hitam putih, checkers. Private, yes. So semua bilik dekat atas ni ada bilik air sendiri termasuk bilik sebelah sana. Jom. So kita pergi bilik tidur yang terakhir di atas ni. Voila. So besar juga. So size semua lebih kurang sama kecuali yang bilik yang tengah tadi dia slightly lah slightly smaller, tapi Ni semua Bali, bilik Bali. dekat atas, actually semua bilik dekat rumah. Semua bilik dekat rumah ni dia ada bilik air tersendiri, attached bathroom. Okay, sebab tu dia ada 5+1 bedroom dan juga 7 7 bilik bilik air, air. 6+1 lah sebab satu lagi tu powder room. Okay. So spacious, big. Yang ni sekarang ni Bilik anak lah. bilik anak lah. So siapa family yang besar ada anak lebih daripada 3, 4, 5 orang, boleh consider untuk beli rumah Ni ada ini. balcony jugalah. Kita ni macam first time naik kan? Tapi ni tak connected. Ni tak connected tapi boleh tengok siapa datang. So ni kalau ada kawan datang boleh tahulah. Kalau naik. kalau nak sneak out, boleh pilih rumah ni sebab dia tak connect dengan yang lain-lain. Boleh ya? So letak sini dekat tengah-tengah ni, letak tiang, dia turun macam firefighter, macam bomber. Boleh ya? Betul. Nak naik, letak tangga yang lipat dia. Experience tak? Ayu macam dulu tak boleh buat. Kami dulu budak baik, kami tak pernah lari pada rumah, tak pernah lari pada sekolah. Betul tak cameraman? Baik sangat. Okay, so sama macam dekat master bedroom, lantai di atas ni dia pakai hardwood flooring lah. Dekat kira all the way from the common corridor walkway ni sampai ke semua bilik lah. Saya tahu IOI Putrajaya. So Precinct 10 Putrajaya ni dia berdekatan dengan kompleks Seri Perdana, which is kediaman rasmi Perdana Menteri. So betul, kalau daripada sini, kalau tengok daripada tingkat 2 tu boleh nampak ke arah sana. Kalau tak nampak juga pakai drone boleh nampak. Betul. So ada view Masjid Putra, kompleks Seri Perdana. Sebelah Precinct 10 ialah Precinct 11, ada sama juga tanah Lot Banglo juga. Betul. Dari segi amenities, kalau mall yang terdekat, IOI. of course IOI City Mall lah. Yeah. Itu amenities. Mall yang lain seperti Alamanda Shopping Mall. Alamanda. Betul, Alamanda. ada. So, Belumlah IOI je lah yang paling besar. paling besar IOI lah. Tapi Betul, banyak betul. lagi lah facilities ataupun amenities yang lain dekat sini. Kedai makan, food court, grocery store, macam-macam ada lah. Siapa yang berminat nak beli rumah yang kita baru tengok tadi ni, banglo and lot dengan tanah yang lebih daripada 11,000 square feet. 6 bilik. Okay, rumah ni nak jual dengan harga Untuk pertanyaan lebih lanjut, kena contact nombor yang tertera di atas. Dan jangan lupa like, komen. komen.
share dan juga subscribe Subscribe. kepada BNA Channel supaya anda boleh tengok lebih banyak house tour yang lebih menarik seperti rumah-rumah ini. Okay? See you guys on the next video. Bye. Toodaloo. Apa tu dulu? Kalau sejuk, saya sejuk kan sekarang. Ui, Hujan, sejuk hujan, lagi. hujan. Sekejap, saya on. Saya buka api tak? Ambil kayu, ambil kayu, ambil kayu.